Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami Kedai Buang Pedas Penyelamat dan Gaya Sentimental Shilana siap sedia untuk pertandingan ikatan dan simpulan. Saya Kedai Fahlin akan melakukan ikatan malam. Fungsi ikatan ini untuk memulakan dan menamatkan ikatan. Perkara pertama, membuat salah peluk. Kemudian yang kedua, pilih yang pertama ke atas kedua, masukkan kayu, tarik dengan kemas, dan siap. Saya Gaida Aris akan melakukan ikatan silang gunting. Ikatan ini digunakan untuk menyambung kayu yang mengikat gadget. Langkah pertama ialah buat simpulan manuk. Langkah kedua ialah melikat tali antara punggung kayu sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah ketiga ialah selitkan tali di celah kayu sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Langkah keempat ialah akhirkan dengan simpulan manuk. Siap tuan. Saya Kedai Mudah akan melakukan ikatan dengan simpul. Fungsi ikatan ini untuk mengikat tali kemah pada pancang. Langkah pertama ialah meletakkan tali pada kayu sebanyak 2 kali. Langkah kedua, ambil tali, masukkan tali bawah, kemudian buat tali yang sama pada sebelah. Tarik dan kemaskan. Dan siapkan. Saya Gaida Damia akan melakukan ikatan lilit balap. Ikatan ini digunakan untuk mengikat kayu balap menarik beban dan memulakan ikatan dalam binaan. Mula buat satu loop. 1, 2, 3, 4. Kemudian ambil tali yang panjang dan masukkan ke dalam loop. Dan masukkan kayu ke dalam tali yang besar. Dan masukkan. Ikatan lilit balap siap tuan. Terima kasih.